Jom tengok soalan ni. Soalan ni dari Selangor 2023, set 1, kertas 2, soalan 2. So, tajuk dia ada fungsi trigonometri. Ni dia suruh kami terbitkan rumus bagi ini. Okay. So, kami mulakan kiri cos 2A. So, kami guna sudut masmuk lah. So, sama cos A tambah A. So, sama dengan cos A tolak sin A sin A. So, kamu akan dapat cos square A tolak sin square A. B tu, dia suruh kami lakarkan graf bagi ni untuk yang domain ini. Okay. So, kami mau cari color baru. So, color baru sama dengan pi bagi B kan. Okay. 2 pi bagi B. So, B dia adalah 2. Okay. So, kamu dapat pi. Tapi sini adalah 0 hingga 270, right? So, bermaksud dalam domain ini, dia mempunyai 1.5 kala. 1,5 kala lah. Okay. So, kamu tahu itu graf bagi cos dia adalah bentuk macam ni kan. Sini this one negative sana ialah 1 lah. Saya ada salah. This one negative 1. Okay. Ini secara lakaran sebab dia bukan final lagi. So ini sama dengan y sama dengan saya mau lagi separuh sebab dia ada lagi separuh kan. Okay. Dia mau separuh lagi. Okay. Y sama dengan cos 2a. Okay. So ni A. Okay. Tapi sekarang dia adalah 1/2. Kalau 1/2 bermaksud sini tukar jadi per 2. Sini tukar jadi ni. So ini jadi 1/2 lah. Okay. Step by step. Sekarang kami mau tambah lagi tambah 1/2. So ini baru yang betul ya. So dia dianjakkan ke atas sebanyak 1/2. So bermaksud graf dia akan menjadi begini. Ini saya tambah label dulu. Okay, something like this, and this. Okay, so this one is become 1, this one 0. So this one is 270 lah. This one A bukan X. So this one is Y. Okay, so tajuk graf dia Y sama dengan 1/2 cos 2A plus 1/2. Okay, sudah. Seterusnya, dengan menggunakan pasal yang sama, disuruh kami lakar satu grid yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan ni. Okay, so kami tulis balik persamaan dia. Okay, 2a per 450 minus 1/2. Okay, so sini sebenarnya dia adalah sama dengan berapa? Sebenarnya sini kami boleh faktorkan 1/2 jadi cos square A tolak sin square A. So kiri ni kami masih sama jugalah. Okay. So sini kamu sudah dapat di A mah. So sini 1/2 cos 2A lah. Sama dengan ni. Okay. So lepas tu kamu cuba ubah sesuaikan lah. So supaya dia akan sama dengan tajuk graf kamu yang kamu sudah lukis. So bermaksud 1/2 cos 2A plus 1/2 sama dengan 2A per 550. So bahagian ni dia sebiji sama dengan tajuk graf yang kamu lukis. So bermaksud bahagian ni dia ubah jadi Y lah. Y sama dengan 2A per 550. So bermaksud kamu perlu lukis kali lulus yang ini. So kamu boleh lukis satu table yang simple lah. X dan Y. So biasanya sini adalah 0. So apabila X sama 0, Y pun 0 juga. So dalam case macam ni, kamu ambil lagi kedua hujung domain lah. Bukan X lah. Ini adalah A. Okay. Saya sudah biasa dengan X. So, okay. So, lagi satu hujung domain dia adalah 270. So, bermaksud sini, Y kamu akan dapat apa? Y kamu akan dapat 1. So, sudah ada 2 titik ni. Kamu boleh lukis lah. So, kamu boleh imagine this one, dia punya titik di sini lah. Betul. Dia punya titik di sini. So, kamu lukis dari sini ke sini. Macam tu. Okay. So sini dia suruh kamu nyatakan bilangan penyelesaian. So dari kamu boleh nampak guna mata boleh nampak. So bermaksud bilangan penyelesaian sama dengan bilangan penyelesaian ialah 3.